Hai korang, apa khabar? Lama kan tak jumpa korang, lama kita tak borak, lama kita tak keep in touch. Macam mana kehidupan awak, okey tak? Ke awak tengah stres, ke awak tengah sakit, ke awak tengah macam perit? Macam rindu nak konten, rindu nak borak dengan korang. Dan saya rasa kalau korang tengok video ni, mesti korang siap, "Wih, bapak lah, lama dah tak tengok kau. Roy, mana kau pergi?" Memang macam so long time no see you, right? Gila babi, speaking siap. Tujuan saya muncul kembali adalah semangat dah sampai, rasa dalam diri dah membuat-buat macam tu, okay? Tak ada benda pun, saja just make it content and borak dengan korang. So far Alhamdulillah, kehidupan walaupun kita rasa di fasa yang kita tak okay, still kita kena macam be fine and look like okay, nothing happen, macam tu. So korang adakah tengah meratapi dengan kesedihan, keperitan, kepenatan kehidupan? Tapi bagi saya, jangan lama-lama. Saya pun pernah meratapi dengan kesedihan, kepedihan, kepenatan. Tapi apa yang saya perasan dalam keadaan tu, tak ada siapa dengan kita. Yang ada, diri sendiri. So far, sangat penat, sangat sakit. Tapi saya tahu kadang-kadang korang cuba kuat kat depan orang ramai, tapi akan ada satu masa korang tak boleh tipu diri korang, right? So nak sedih tu boleh, jangan lama-lama, okay? Kuat tau.